Kini cerita kami judulnya Kereta Nak Berlampu. Bah kereta nak berlampu ko nanti kita awak cuba mendengar ya cerita pendek biko. Celetih etik, celetih udo, kereta nak berlampu. Bah boleh ceritanya. Kuan sana. Kok dipikir-pikir, semakin hari semakin tidak meludak sesuatu tumpek kini masyarakat. Kopo imam manggi masukan nasi ke dalam Palestin. Masukan sambal masuk ke dalam masuk tambah dua sambal. Mamanggi sehingga laman nak umur nanya. Jadi ajak itulah kini ya. Anak-anak awak tidak ada dia gambar remajai entah itu yang tak nombor jatuh menunggu dia patuk ada obeh lagi ni kau dikecek anindak mabuk pangulu yang nak baca buku anak ketek bajadian lu pangulu kalau no benarnya orang angkah leh kalau bajadian pangulu dah sebab dia ada datuk pe itu nak cek lain ini pe rantau batu gay Kojo, bapa angkat. Dia jadi penghulu pulau. Angkat dia di rumah. Kusuk nak di salosainya pek kampung. Korah nak di jonihinya di rumah. Kalau mau itu tu tiba di dalam kampung. Baduk-aduk saduk samuku nama. Koku kesalahannya. Andek eten. Baru kusuk salosai. Yo kok misal, yo tak monong wak denya tu. Sementara nantuo nang kan menunjuk ajai tumpik batanyo. Ndak ada lagi pakar adat lah mati pulo. Contohnya Tok Tumbi. Dia Tok Tumbi indak ada dia nyokato dia nak berjawab dah. Ndak ada kusuk dia nak selesai dia. Sodonya dikeceknya. Kini ke dia siapa batanyo lagi. Jadi dia tidak ada ke tumpik batanya capo, babuik lah masyarakat. Bak kata inyo, baik bagolek, baik berpakaian, baik segala-galanya. Tak menurut dauh je patut lagi betul. Abah lagi akil lah. Namun awak barandat juo nan awak. Sesuai ajak kecek capo. Ajak kereta tidak berlampu gini weh. Ajak kopek tak bana kudu. Lah ya ada nak kudu tapi dah ahli dah. Okey. Oi, Agak ada kacang. ambil lah le dua pucuk dah. Ada pincang kan? Kalau tengok belakang dah muka. Kau buat Ada dah. ikan ni kan? Ah. Okey mah tidur dah. Nak duduk lah makannya aku bontek. Dan mai hijau-hijau. Anak dan hijau. You mau nak ada kini leh. Anak-anak awak, masyarakat. Nak kau kebungi orang kawak. Iyo kebunyi kan banyak Tak. apa juga bunyi ke awak. Nak menunggu-nunggu je patut lah itu lah. Bapa kayan. Ajak itu dulu. Kamu tu yang muda. Sama tu aja muda. Orang tua bagame 10. Orang muda ia 10. Baga banyak orang nan tajaj-jajaj dia unda. Dah dagak dia gamis tua. Belobu. Masa bonen pakaian awak. Dia kan baju turun basi. Dia sang awak kan nak rumah bagi kurang sibuk. Saya ajak dua punya baju sibuk. Saya malu ni ajak orang tua ni. Dia tak tahu dah. Tadi nak baturangan. Kok lain berkonaan. Kamu nak baju aja. Nunggu dia patut tak jual joleh. Pensar gua kan nak soman aja bui. Tu lah. Kalau orang gadis kalau palu lah. Kalau nan latu kalau
kalau nang gading, pandang nilah junjung. Calon pak anak. Dah. Nang tutup jawab, nang kau bisa memilih awak dunia akhirat. Duduk kamu ko. Kalau nan lah tu, banyaklah pikiran ke belakang lai. Jangan kamu mudah-mudahan juga. Kami tu dah. Awak ka beranak. Awak ka menantu. Awak ka cucu. Kan itu hikmah yang marah. Okey. Balik manggil dong kacangnya ko eh. 30 lah manggil bagolik. Dah. Ko namu no beda lupa namu rin. Kayaknya cuma nanya, mau nanya di bawahnya mau dia pengundu ni dia mau nanya mau nanya. Nanya. Kami bawa sama dia maknya ni anak dia tu gitu kan. Bang oleh pengundu dah bagian kulit kompong ni mak itu anak dia. Bare bawa nari bagian kulit kompong ni untuk pengundu itu anak dia. Itu nak dia cari orang Nak maju leh tu. tak rindu leh kan ya. Tak kuduk kompong dia kan tak kuduk bundukan. Bundukan buang tu ini tak menari-nari deh. Ini duduk aja nya. Tak kok sebelum itu nyo bapi tua mangetik nyo. Yang perlu untuk supaya selamat oleh manulu laku do patu. Woi lah dan lain. Jadi bitu Nak masak kan nasi ni Miko dah. Mau tahu dah. Nak mau tahu awak kini dah. Nah, baru luju awak ko berbincang-bincang tentang untuk masuk ke datang kanak cucu awak penician. Dah. Sebab dia nyon dak obeh. Itulah nanti kecil kereta indak balampu. Mahawe-hawe aja. Ajak apa? Kalau di kecil je ko. Ajak biduk, ajak kopi, dak banang kodo deh. Ya kakaram tengah laut dah. Kemari poya jo eh. Kamari poya jo. Dong poya. Kamandu dong ken kania. Ya dan gini poya lagi lang lobang. Jadi Mayang lagi. Adat ke bertambah-tambah baku wong-wongin. Dah itu nan adat dah. Adat dak lokang nek paneh, dak lapu ada hujan. Aja nan ditunggu nang anggai masuk. Sari itu nan awak kojong gini. Itu nan suri tergantung ba ulasi namo. Ya oke lah sana itulah section kita pada hari ini ko, yaitu kereta indak balampu. Mudah-mudahan di section kedua nanti kita lanjutkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.